Okey, peringatan untuk orang lelaki bila pakai ihram. Dia sebenarnya benda ni sangat penting. Tapi macam nak cerita tu rasa macam pelik sikit nak sebut. Tapi tak apa, saya cerita sebagai tips, moga bermanfaat untuk orang lelaki bila pakai ihram. Kena ingat satu benda, orang yang kurus mungkinlah dia tak kalut sangat, tapi orang yang berisi sikit, macam saya ni pun dah kira kategori dah naik dah berat tu. Sebab apa? Bila dia berisi, problem dia bila kita jalan, kita pakai orang lelaki bila pakai ihram, pakai kain yang atas dengan bawah saja. Hanya dua helai. Tak ada apa-apa pakaian dalam dan pakaian lain di luar. Jadi, bila kita pakai, kita banyak berjalan. Kalau tak banyak jalan tak apa. Bila banyak berjalan, paha bertemu dengan paha tu, yang tu kena hati-hati. Sebab kalau sampai badan dia berisi, dia akan melecet bila jalan. Jadi macam mana solusi dia ni? Solusi nak elak daripada melecet. Waktu sampai dekat hotel tu, dah check in hotel apa semua, sebelum mula tawaf sa'i, buat apa? Letak sikit Vaseline. Vaseline. Carilah kat Vaseline. Kalau boleh beli siap kat Malaysia. Kat sini pun kedai-kedai ada banyak jual. Cuma yalah baru sampai dah nak terus tawaf sa'i kan. Beli siap kat Malaysia Vaseline. Botol kecil tu cukup dah. Vaseline tu banyak function dia. Boleh letak kat bibir, boleh letak kat tumit kalau pecah. Dan boleh letak dekat celah paha untuk orang lelaki. Supaya nak elakkan daripada jalan tu kita tak melecet kita punya paha. Okey. Jadi salam daripada Mekah Mukarramah. Moga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share.